Di tengah-tengah daerah Lahad Datu, berdiri sebuah bukit batu kapur yang diselimuti hutan hijau, Gunung Madai. Bagi masyarakat setempat, ia bukan sekadar gua atau bukit, tetapi tempat keramat, tempat lahirnya sejarah dan mungkin tapak tamadun manusia pertama di Sabah. Dalam catatan arkeologi oleh Lembaga Muzium Sabah, penyelidik menyatakan bahawa gua di Gunung Madai pernah didiami oleh manusia seawal 20,000 hingga 28,000 tahun lalu, menjadikannya antara tapak prasejarah tertua di seluruh Borneo. Kajian ini kemudian disahkan oleh pakar arkeologi University Sains Malaysia, Dr. Steven Chia, yang turut mengetuai ekskavasi di kawasan Lahad Datu sekitar tahun 2003 hingga 2005. Dan dari sinilah bermulanya kisah tentang manusia pertama di bumi Sabah. Gunung Madai ialah sebahagian daripada gugusan batu kapur purba yang muncul di tengah hutan tropika Lahad Datu, tinggi menjulang sekitar 390 meter dari paras laut. Dari jauh, bentuknya bagaikan kubu alam dan di dalamnya terdapat rangkaian gua yang gelap dan sunyi dihuni ribuan kelawar dan walet. Ahli geologi dari Department of Minerals and Geoscience Malaysia menjelaskan bahawa batuan di sini berusia lebih 150 juta tahun, terbentuk pada zaman Jurasik. Formasi batu kapur ini sama jenisnya dengan yang terdapat di Gua Niah di Sarawak, menandakan bahawa Borneo Timur pernah menjadi sebahagian daripada satu sistem batuan besar yang muncul dari Laut Purba. Namun yang menarik bukanlah usianya, tetapi rahsia kehidupan manusia yang pernah berteduh di dalamnya. Pada tahun 1959, sekumpulan penyelidik dari Sabah Museum and Archives menemui artifak batu pertama di dalam salah satu gua Madai. Namun, kajian terperinci hanya bermula beberapa dekad kemudian apabila Profesor Peter Bellwood dan Dr. Datan menjalankan ekskavasi saintifik sekitar 1980-an hingga 1990-an. Mereka menemui alat serpihan batu kuarzit, tulang haiwan terbakar, arang kayu dan sisa cengkerang siput air tawar. Analisis karbon yang dijalankan oleh Bellwood pada tahun 1991 menunjukkan lapisan arang di dasar gua itu berusia sekurang-kurangnya 20,000 tahun, membuktikan bahawa manusia prasejarah telah mendiami kawasan Lahad Datu ketika zaman ais terakhir. Penemuan ini dikuatkan lagi oleh laporan Sabah Museum Journal edisi khas 1992 yang mencatatkan bahawa corak alat batu di Madai mempunyai persamaan dengan yang ditemui di Gua Tingkayu, kira-kira 60 km ke selatan. Persoalan besar muncul. Siapakah manusia yang pernah tinggal di Madai ini? Menurut Dr. Steven Chia, manusia yang mendiami Madai dipercayai berasal daripada kumpulan pemburu pengumpul awal yang menyeberangi Borneo dari tanah besar Asia semasa paras laut rendah. Mereka hidup dengan memburu kijang, babi hutan dan mengutip kerang di sungai berhampiran. Kehidupan mereka ringkas, tetapi bukti menunjukkan mereka telah memiliki sistem sosial dan pengetahuan alam yang maju untuk bertahan di kawasan hutan lembap tropika. Dalam satu laporan oleh University Sains Malaysia USM pada 2004, penyelidik mencatatkan bahawa struktur penempatan di Gua Madai menunjukkan corak aktiviti berulang, menandakan tempat ini bukan sekadar tempat singgah, tetapi pusat kediaman musiman manusia prasejarah selama ribuan tahun. Gunung Madai tidak berdiri sendiri dalam sejarah prasejarah Sabah. Sekitarnya terdapat tapak-tapak penting seperti Gua Tingkayu, Gua Mansuli dan Gua Baturong. Namun, Madai menonjol kerana kedalamannya menyimpan lapisan masa yang jauh lebih tua. Kajian oleh Bellwood dan Datan 1991 menunjukkan bahawa budaya batu serpihan di Madai lebih primitif berbanding Tingkayu, menandakan manusia Madai hidup lebih awal
sebelum munculnya teknologi alat batu halus pada zaman Mezolitik. Sementara itu, Gua Mansuli di Lahad Datu, hasil kajian Lembaga Muzium Sabah pada 2005, melaporkan usia tapak sekitar 235,000 tahun, menjadikannya lebih tua secara geologi, tetapi artifak budaya paling jelas masih ditemui di Madai, pusat kehidupan aktif manusia yang nyata. Dalam kata lain, Mansuli ialah jejak awal manusia, tetapi Madai ialah buktinya. Beberapa ahli arkeologi Asia Tenggara seperti Dr. Charles Hyhem dan Profesor Ian Glover berpendapat bahawa Madai dan Lahad Datu mungkin menjadi salah satu jalur penting dalam penghijrahan manusia awal dari Asia Daratan ke Kepulauan Pasifik. Hipotesis ini menyatakan bahawa manusia awal dari wilayah Yunan di China menyeberang melalui Tanah Melayu, Borneo, lalu ke Sulawesi dan Papua. Namun, data genetik moden yang dikaji oleh Profesor Zafarina Zainuddin dari University Sains Malaysia menyokong teori lain bahawa Borneo termasuk Sabah mungkin menjadi pusat tersendiri bagi manusia purba yang berkembang secara lokal, bukan sekadar perhentian migrasi. Madai dalam konteks ini bukan hanya gua, tetapi pintu sejarah kepada identiti manusia Borneo. Hari ini, penduduk tempatan suku Idahan masih melihat Gunung Madai sebagai tempat suci. Mereka percaya roh nenek moyang mendiami gua-gua di dalamnya dan setiap tahun mereka akan mengadakan upacara tradisional semasa musim menuai sarang burung walet. Antara adat tertua yang direkodkan oleh Sabah Museum 1988, penduduk akan membaca doa khas di pintu gua sebelum memanjat dinding batu tinggi untuk mengutip sarang. Satu tradisi yang dipercayai telah diamalkan sejak beratus tahun. Tradisi ini menunjukkan kesinambungan luar biasa antara manusia prasejarah dan masyarakat moden, di mana gua bukan sekadar tempat berlindung, tetapi tempat spiritual. Gunung Madai bukan hanya bukit batu di Lahad Datu. Ia adalah arkib hidup Sabah, tempat di mana masa tidak pernah benar-benar berlalu, hanya berlapis dan menunggu untuk ditemui semula. Dalam setiap artifak, arang dan ukiran gua, terdapat cerita tentang manusia pertama yang melihat fajar di Borneo. Dan di sinilah, di bawah bayang stalaktik dan gema kelawar, sejarah Sabah bermula. Dalam kesunyian, tetapi dengan warisan yang masih bernafas hingga hari ini. Seperti yang pernah ditulis oleh Bellwood dalam Journal of Archaeological Science, Gunung Madai reminds us that civilization does not begin with cities, but with shelter and memory. Dan jika kisah-kisah seperti ini menyentuh jiwa anda, jangan lupa untuk langgan Rahsia Silam. Kerana di sini, kita tidak sekadar belajar sejarah, kita menghidupkannya semula.